Hello Rizal, hari Minggu ni tolong hantarkan mak ke rumah Pak Ngah kamu. Sepupu kamu baru bersalin. Alah, kan janji nak pergi mall. Hello Rizal, boleh datang sekarang tak rumah mak? Lampu bilik air ni tak menyala, mak takut. Dah lewat malam ni. Rizal, mak nak 3,000, mak nak belikan hadiah motor untuk adik kamu. Baik mak, jap lagi saya transfer kat mak. Abang! Sayang, cuti sekolah ni abang dan mak akan fly ke Taiwan tau. Mak suruh teman dia bercuti. Abang kan dah janji nak bawa saya bercuti ke Langkawi. Alah, kita pergi lain kali lah. Mana boleh lain kali? Itu kan anniversary kita. Abang memang cari pasal. Abang ni semua benda mak. Hari tu abang buat personal loan 2,000 untuk extend rumah mak. Rumah kita ni pipe bocor pun abang berkira nak beli. Biarlah dia kan mak abang, sugar abang. Memanglah abang kena ikut cakap dia. Awak bising tu dah kenapa? Saya isteri abang. Memang saya akan bising. Dari sekecil benda repair lampu sampai minta duit nak beli motor, nak repair rumah. Anniversary kita pun abang masih layan mak. Abang memang melampau. Saya tak tahan dah hidup macam ni. Sikit-sikit mak, abang ceraikan saya tu. Abang pergi duduk bawah ketiak mak tu. Asal anak mak. Meluat aku.